Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, tengok ni tanglong Apa sah pula pagi-pagi ni cerita tanglong Okey. Ini saya nak tunjuklah cara macam mana nak buat tanglong ni. Nak pasang tanglong bukan buat memang dia datang memang dah siap lah, cuma kita akan tunjukkan. Okey. Ini tanglong dah siap. Kita akan gantung kemudian. Okey. Proses-proses yang saya nak buat je. Okey, tengok macam ni Nah, ini tanglong yang belum siap lagi Dia datang macam ni. Dia tanglong ni biasa dia jual sepasang-sepasang lah. Okey, dia sepasang-sepasang. Harga dia bagi biasanya satu pasang lebih. Yang ni besar macam ni lebih kurang 90 lebih satu pasang. Artinya dua unit sepasang lah, kiri kanan pasang. Yang ni pula dia dah siap, nampak dah siap ni. Kalau untuk pakai dekat tempat saya ni, memang dia siap tali ni. Dalam ni ada lampu, siap tali untuk gantung dalam lampu. Okey, ni lepas saw dia. Yang ni tadi bila siap pasang jadi macam ni. Antara barang-barang perlu je. Okey, tengok ni tali yang digunakan untuk gantung tanglong. Tali tak boleh pakai tali cikai-cikai sebab tempat berangin kuat, silap gaya habis jatuh. Sebab tu kita pakai tali lam, tali ikat kabel macam ni. Kalau sepasang sebulan pun tak ada hal, kalau tak habis. Okey, ni cara nak pasang ni Tengok saja, tengok dulu. So, ada dua pin sini satu, sini satu. Ini mesti kena itu. Okey. Okey, tali ni terbuang Kita buang tali ni, kita akan ambil yang panjang, itu tali besar panjang tu untuk ikat Sebelum kita ikat pada tali tu kita test dulu lampu ni. Tengok lampu ni kita akan test sebelum kita masukkan dan ikat dalam tanglong. Ini anggaran kedudukan lampu kita letak kedudukan di tengah-tengah lebih kurang lebih kurang di tengah-tengah sebelum kita ikat. Kita letak ini lampu di kedudukan tengah-tengah tanglong daripada atas. Okey, kita ikat bawah dia dengan kabel tie untuk pastikan dia pegang di belah bawah ni. Yang belah atas ni belum lagi Ini saya ikat bawah dulu. Jadi saya akan betul-betul ikat atas dan bawah macam saya ikat tadi, bagi dia lebih kuat. Ini pula ada ikatan sebelah atas kita pakai kabel yang kecil tadi. Ini kabel besar, ni kabel kecil tadi kita ikat bersilang. Gunakan lubang yang tadi, lubang yang tali merah asal tadi, kita ganti dengan ni lubang tali merah ni. Ada tak nampak lubang ni ni lubang ni asal ni tali merah untuk gantung tu. Kita jadikan untuk ikat tali ni dengan kabel kecil ni. Seterusnya kita ikat dengan lam clamp untuk kabel clamp tu, untuk bagi dia kuat. And then kita masukkan yang lebih ni ke dalam jadi biar tak mengganggu yang lain. Okey, ni lepas ni kan kita pasang atas dan bawah. Okey, atas dah pasang dan bawah. Nampak
Dah dipasang atasnya. Ini saya pasang lampu bagi terang sikit bawah. Tinggal kita nak test macam mana lampu dia okey tak, hidup tak. Lagi sekali kena test. Besok selepas pasang saya akan test sekali lagi sebelum pasang. Okey, inilah tanggung yang telah siap dipasang Yang telah siap dipasang akan digantung setiap kali biasanya selepas saya dah pasang macam ni kita akan test ni. Lepas tu nanti lepas gantung baru test lah. Kita akan tengok ni. Inilah dia dengan lampu dekat dalam dengan tandung kat luar. Okey. Ini saja saya padamkan lampu untuk menampakkan dia punya terang dia macam mana Okey. Siaplah tandung untuk proses pembuatannya. Satu biji makan masa sekitar 10 hingga 20 minit jugalah. Okey, baik.